Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang teknik penyoalan, iaitu teknik yang saya gunakan semasa dalam proses PDP Micro Teaching Pendidikan Moral. Terdapat pelbagai jenis-jenis teknik penyoalan. Antaranya ialah soalan pengetahuan yang bertujuan untuk menguji ingatan murid terhadap fakta atau maklumat asas. Seperti dalam video micro teaching saya ada menyoal murid-murid dengan soalan, apakah yang dimaksudkan dengan nilai berterima kasih? Selain daripada itu, saya juga ada menggunakan jenis teknik penyoalan iaitu soalan aplikasi. Soalan aplikasi ini membolehkan murid menggunakan pengetahuan dalam situasi baharu atau praktikal. Sebagai contoh, bagaimanakah murid mengaplikasikan cara berterima kasih dalam kehidupan seharian? Teknik penyoalan dalam sesi PDP merujuk kepada cara guru mengemukakan soalan kepada murid-murid untuk mencapai objektif yang tertentu. Jadi, penyoalan yang berkesan dapat merangsang pemikiran kreatif, kritis dan inovatif murid, meningkatkan pemahaman, mendorong penglibatan murid yang aktif dan seterusnya dapat menilai tahap pengetahuan dan kefahaman mereka. Jenis teknik penyoalan yang seterusnya ialah jenis soalan penilaian. Jenis soalan penilaian ini meminta murid memberikan pendapat, menilai atau membuat keputusan berdasarkan kriteria yang tertentu. Sebagai contoh, dalam video micro teaching saya ada menyoal murid tentang apa yang akan terjadi sekiranya kita tidak membantu komuniti kita. Seterusnya, antara ciri-ciri teknik penyoalan yang berkesan ialah guru mengemukakan soalan terbuka dan tertutup. Seterusnya, guru mengemukakan soalan mengikut tahap kebolehan murid. Soalan yang sesuai dengan tahap murid akan membantu membina keyakinan diri mereka. Yang ketiga pula ialah guru memberi masa untuk murid-murid berfikir. Guru perlulah memberi masa dalam beberapa saat sebelum meminta jawapan supaya murid dapat berfikir secara mendalam. Antara kepentingan teknik penyoalan dalam proses PDP ialah yang pertama, teknik ini dapat membantu guru mengesan tahap pemahaman murid. Yang kedua, teknik ini dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif murid apabila menjawab soalan berdasarkan kefahaman mereka. Dan yang ketiga, teknik ini juga dapat meningkatkan penglibatan aktif murid di dalam kelas apabila berlakunya komunikasi dua hala antara murid dan juga guru. Apa jadi kalau kita tak membantu komuniti kita, kita tak bantu jiran-jiran kita ni? Apa jadi? Saya. Mungkin hubungan antara jiran kita akan menjadi renggang sebab kita masing-masing tak membantu each other. Okey, baiklah. Bagus jawapan awak. Okey, selain daripada itu, kalau kita ni juga tak berterima kasih. Okey, contohlah kalau jiran kita ni baru berpindah, lepas tu dia beri buah tangan kepada kita, tapi kita ni macam tak nak je layan dia. Kita ambil buah tangan tu, tapi kita tak cakap pun terima kasih. Apa perasaan jiran kita tadi? Sedih. Selain daripada tu, apa kesan-kesan dia? Jiran tu nanti dia bermaksud aku. Okey, bagus. Okey.